Asal mengambil perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Gokyo Lake Everest Base Camp yang ke-26 pula. Let's go. Okay, tadi aku tengah duduk rehat jap bersama KitKat, minum air, penat mendaki gunung tadi tau. And then lepas settle dia semua, aku teruskan lagi perjalanan menuju ke Chola Pass. Kalau nak tahu, Chola Pass ni laluan gunung yang berketinggian 5,000 lebih tau. Tinggi sesangat gayut aku. Jadi sekarang ni track dia pun slow-slow naik ke atas juga. Tengok tu, baru je cakap kena mendaki bukit tinggi depan tu. Goblok pe, mesti penat macam wine. Anak je aku koyak tau time ni. Tapi kena sabar. Orang sabar disayangi oleh Allah. And then aku teruskan lagi berjalan menuju ke sana lah. And start pun mendaki time ni slow-slow naik ke atas dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Dan alhamdulillah sampai dah aku time ni separuh weh. Lagi sikit je nak sampai atas tu. Come on Sarpu, kamu bisa. So aku jalan time ni melalui ais batu yang banyak sangat sujud kaki aku macam weh. Tak lama lepas tu berjalan sampai sudah aku di atas ni. Penat sangat sekali 2 kali 3 kali aku tahu time ni. And ke atas ni penuh dengan salji. Cok kiri kanan atas bawah semuanya putih. And then aku sambung jalan lagi melalui trek yang penuh dengan ais batu campur depan tu. Ni memang susah sangat cok. Aku tak risau pasal sejuk ke apa. Yang aku risau ni kasut aku boleh tak jalan atas ais ni. Weh, tengok supaya dia licin gila tu time ni aku berjalan. Semalam aku dah minta nak sewa spek kasut dekat guest house yang aku tidur malam tadi kan. Tapi owner tu cakap it's okay, fine, you can only hide with your shoes. Jadi pun aku tak sewa. Tengok sekarang ni dah susah sesangat dah. Dia ingat aku ni Sherpa barangkali boleh hiking tanpa spek macam weh. Lepas tu aku tersempat time ni dengan seorang guide Nepal boleh cakap bahasa Melayu. Weh, bangga sekali aku sebagai rakyat Malaysia bahasa Melayu mendonia. Tengok dia ni pun pakai spek yang tajam tu kat kasut cok. Lagi koyak aku time ni macam weh. Dia tunjukkan laluan Chola Pass time ni. Sikit lagi nak sampai dekat atas tu tau. Bablai, struggle juga aku mendaki gunung ais time ni weh. Banyak kali jatuh goblok. Last sampai fed up aku. Memang gelosor sekali-sekala aku time ni weh. Nak hilangkan tekanan diri inilah. Aduh, hai macam mana lah nasib aku ni. Lepas tu sambung lagi jalan. Aku jalan slow-slow je time ni. Aku tahu kasut aku ni licin sesangat kan. Tapi akhirnya jatuh juga cok. Penat dah aku asyik jatuh. Aku baring terus kat sini lah. Yang pemandangan ais yang sumpah naik benda ni cantik sekali 2 kali 3 kali. Terus subhanallah insya-Allah. Hai, adalah benda yang menenangkan diri kat sini. Okay, time ni track dia dah okey dah. Sikit kurang memanjat-manjat ais macam tadi. Asyik jatuh kan. Straight je sampai ke sana lah. Okey, alhamdulillah. Dan tak lama jalan lepas tu nampak sudah aku orang-orang yang banyak dekat bukit atas sana. Itulah dia Chola Pass. Macam semut je semua kan. Kecil-kecil je. Duduk rehat je aku kat sini. Ambil nafas. Penat rupanya jalan atas ais ni weh. Dengan sejuk lagi tu kan. Kalau jatuh memang berkali-kali dah tadi. Sambung lagi jalan aku sikit lagi sampai depan sana kan. Time ni aku dah start nak mendaki naik ke atas sana tu. Sikit lagi dah nak sampai cok. Tak sabarnya aku. So aku manjat pijak satu persatu batu ni dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Dan tak lama lepas tu akhirnya sampai sudah aku di Chola Pass. Wah, berjaya juga aku akhirnya. Bangga sekali dengan diri ini. Macam ni lah dia Chola Pass. Kalau korang nak tahu, kecil je laluan dia. Ada bendera-bendera juga kat sini. Tapi yang membuatkan aku pelik sesangat, ada plug soket. Woi, bapok lah benda ni. Sumpah ni penat sesangat aku time ni tahu. Aku jalan daripada Zongla 3 jam setengah nak sampai ke sini. Time ni aku duduk rehat jap. Chola Pass ni kalau korang nak tahu berada di ketinggian 5,420, lebih tinggi daripada Everest Base Camp yang aku pergi hari tu.